Ramadan. Pergi bermudik ke Pulau Sekati, bawa bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, salam ukhuwah dekat di hati. Nama diberi Nurhana Sofia binti Abdul Manaf, berusia 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kampung Tengah Kuala Terengganu. Kod sekolah saya ialah TB3060. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca. Melalui membaca, saya dapat pelbagai ilmu dan pengetahuan yang berguna. Pada hari ini, saya sangat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku motivasi yang sangat menarik bertajuk Seteguh Tekad. Buku terbentang karang kraft ini diterbitkan pada tahun 2007 dan mempunyai 319 muka surat. Ilustrasi kulit buku ini juga sangat menarik dan realistik. Buku ini juga mempunyai sifat 16 bab. Buku hasil penang oleh Profesor Dr. Siddiq Babat ini sangat menarik dan syarat dengan kata-kata nasihat yang boleh dijadikan iktibar serta tauladan dalam kehidupan kita. Ayo bersama kita selusuri buku ini dengan lebih dekat. Seteguh Tekad menceritakan tentang kehidupan seorang tokoh pendidik yang berjiwa besar. Melalui buku ini, beliau menceritakan tentang pengalaman hidup beliau yang miskin dan berasal dari keluarga yang susah. Kesusahan tidak menjadi alasan untuk beliau gagal dalam pelajaran. Kemiskinan bukan penghalang untuk beliau belajar hingga ke Menara Gading. Berbekalkan semangat, usaha dan dorongan daripada keluarga, beliau berjaya menempuh kejayaan demi kejayaan sehingga layak bergelar seorang profesor yang berilmu dan berjaya. Beliau turut menghadapi masalah dalam kerjaya, namun dengan sokongan daripada isteri dan anak-anaknya, beliau dapat menghadapi masalah dengan tenang. Ikatan kekeluargaan yang utuh, sokongan dan kasih sayang yang kuat amat jelas dipaparkan di dalam penceritaan beliau. Gambar-gambar yang dikongsikan di ruangan imbas kenangan sangat menarik. Pada pendapat saya, gaya bahasa yang digunakan sangat indah dan mudah difahami oleh setiap golongan. Kata-kata nasihat dan pengalaman hidup beliau yang diceritakan di dalam buku ini membuatkan saya bertekad untuk berusaha dan belajar sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita yang saya impikan. Kesimpulannya, buku bertajuk Seteguh Tekad ini sangat menarik dan penuh kata-kata nasihat yang boleh memberi motivasi dan semangat kepada para pembaca. Sekian, terima kasih.